Salam sejahtera, selamat malam. Okey, boleh dengar suara saya, Tuan? Boleh, silakan. Okey. Saya perkenalkan diri, kemudian teruskan berkongsi. Terima kasih kerana beri peluang kepada saya. Saya perkenalkan nama saya Nurliza binti Abdul Muttalib daripada Segamat Johor. Saya berusia 43 tahun. Okey, jadi sebelum menggunakan Isoniazid ni, saya mengalami masalah kesihatan tekanan darah tinggi. Mungkin sebab stres ke, okey, sejak tahun 2023 sebenarnya Tuan. Okey, memang tak stabil, kadang-kadang 160, 150, 140. Kali pertama saya kena semasa saya bagi taklimat dan saya nampak dua je yang audien di depan saya. Jadi saya pergi ke klinik dan masa tu bacaan mencecah 200. Okey, dan automatik doktor di situ terus buatkan saya apa ni satu surat untuk dirujuk saya ke hospital. Jadi dan memang masa tekanan di hospital memang betul 200. Dan doktor terpaksa bagi satu ubat untuk menurunkan kadar tekanan darah tersebut. Okey, jadi saya dah start makan ubat. Jadi seperti biasa sebenarnya kalau siapa yang mengalami darah tinggi ni automatik dia akan sakit kepala, sakit tengkuk kan. Okey, dan juga saya mengalami juga kolesterol yang melepasi tahap normal lah. Okey, selain tu selain cerita berat badan berlebihan. Okey, saya 80 kg. Okey, jadi siapa yang perkenalkan Asia ni, okey, saya ni adalah orang yang aktif cari bahan atau apa saja suplemen atau ubatan yang sesuai dengan masalah kesihatan saya ni. Saya tak kira sebab saya dibesarkan ayah saya memang suka suplemen, macam-macam dia cuba. Okey, jadi disebabkan masalah hypertension ni yang terutamanya ni menyebabkan menyukarkan saya melaksanakan kerja-kerja seharian. Okey, terima kasih kepada Dr. Abu Naim daripada Homopati Al-Amin di Segamat dan juga Dr. Atika Homopati yang sama kerana memperkenalkan saya dengan Aseridok ni. Okey, pada awalnya memang susah. Memang susah nak terima tu sebab maaf cakap tentang harga. Masa tu lah. Okey, tapi saya fikir balik. Kesihatan tu akan jadi mahal bila kata kita dah sakit. Okey, jadi saya gagahkan masa tu saya beli satu botol je. Saya beli satu botol, lepas tu saya percaya kepada Dr. Abu ni kerana Dr. Abu ni saya dah lama dah menggunakan atau khidmat nasihat dan juga rawatan yang diperkenalkan oleh Dr. Abu ni kerana saya biasa dengan homopati juga. Okey, jadi berapa lama yang saya dah guna ni, saya start guna Asaridok ni bermula pada Disember 2024. Masa tu jujur cakap memang on off lah. Okey, saya minum. Kaedah yang saya gunakan adalah ikut tata cara apa yang Dr. Abu share. Saya minum 60 ml tu. Okey, saya minum pagi. Okey, pagi bangun tidur je saya capai redox juga dulu. Lepas tu dan malam sebelum tidur. Jadi saya konsep saya biarkan kumur-kumur dulu. Okey, kumurkan biar lama dekat dalam mulut. Okey, lepas tu baru saya telan. Memang mula-mula akan rasa macam-macam kan. Okey, dan lepas tu saya juga amalkan Renew dan juga Renew Gold. Saya sapu di tengkuk. Okey, sapu di tengkuk dan juga sapu di ikutkan pengalaman mungkin ada yang sama macam saya. Siapa yang ada hypertension, kalau makan ubat di klinik, dia akan alami satu perkara yang kaki akan bengkak. Makan ubat macam-macam jenama lah ubat yang ada dekat klinik tu kan. Jadi saya pun sama. Jadi saya cuba, saya sapu di tengkuk. Okey, saya sapu di kaki itu yang saya gunakan. Jadi kesan selepas gunakan tu, okey, saya nampak kepala memang dah tak pening dah. Tuan-tuan, perempuan, kepala tak pening. Okey, sebab apa? Kita tahu memang macam saya cakap tadi, kalau yang siapa darah tinggi memang akan tegang dekat bahagian tengkuk ni tadi. Okey, dan juga dengan mengalami masalah berat dan juga kolesterol yang tinggi juga kan. Okey, lepas tu, lepas saya dah rasa selepas 12 botol penggunaan, okey, saya consume, saya beli loose. Okey, saya tak terus beli pukal banyak. Okey, jadi daripada tu bacaan tekanan darah saya. Okey, dekat klinik Dr. Abu juga memang ada rekod daripada 17 ke 16, 15. Okey, dan berita baiknya pada 10 dan 9 hari itu saya buat saringan kesihatan dengan LPPKN. Bacaan darah saya adalah 130 bawah 90 dan juga pulse 73.
kolesterol turun 5.9. Sebelum ni bacaan 7. Okey, dan gula saya tahap normal 5.2 je. Okey, 5.2. Alhamdulillah. Dan saya cek sekali lagi dan saya buat full saringan. Memang bacaan gula kalau buat saringan dia memang akan boleh baca 6 bulan ke belakang dan memang bacaan gula sangat-sangat normal. Okey, jadi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, teknologi ini telah memberikan satu perubahan yang sangat baik terhadap kesihatan saya. Terima kasih Asia kerana memberi peluang. Okey, alhamdulillah saya syukur. Okey, diberi peluang menggunakan Asia Redox. Terima kasih tuan. Alhamdulillah, baik. Terima kasih kepada Puan Noliza kita di atas perkongsian yang sangat